Video saya kali ini saya nak cerita macam mana cara saya bawa motor semasa hujan lebat di Lebuh Raya, terutamanya jika ada trailer di depan. Sebolehnya saya akan elak potong trailer guna lorong kecemasan. Kalau terpaksa juga potong guna lorong kecemasan, saya akan pastikan di lorong kecemasan tu tak ada motor yang kelajuan dia lebih kurang kelajuan trailer di depan. Kalau dia laju daripada trailer tak apa, kalau dia pelan daripada trailer pun boleh gagak. Kalau ada motor di depan kelajuan dia lebih kurang dengan trailer, kita nak potong jadi tak boleh, sebab dia tunggu motor di lorong kecemasan tu. Semakin lama kita berada di tepi trailer, semakin kita terdedah kepada bahaya. Bila saya nampak lorong kanan kosong, saya akan potong guna lorong kanan. Tambahan pula kalau ada lori yang baru potong, orang kata tumpang tui lah, ikut belakang lori tu dulu, baru kita boleh laju sikit. Kalau motor besar tu tak ada masalah apa lah. Kalau tak cukup laju, takut kita nak potong tu makan masa. Buat pula tengah ada potong di lorong kanan, ada kereta laju di belakang, lagi serabut duk pikat nak kena masuk kiri balik. Tak sangka pula ada banyak deretan kenderaan berat di lorong kiri. Bila hujan ni penglihatan kita terjejas, jadi tak boleh nak agak apa lagi yang ada kat depan. Tapi video saya tak sampai saya potong habis semua lah, sebab panjang sangat. Sekianlah video saya untuk kali ini.